Hai semua, jom kita mulakan sesi penerangan kita hari ini. Saya memang tak sabar sebab hari ini kita akan bawakan satu pelajaran sains yang ringkas, agak comel tapi sebenarnya sangat mendalam tentang satu fenomena harian yang kita semua selalu alami. Untuk sesi sains kita kali ini, fokus kita adalah tentang empati menguap. Anda mungkin terfikir, apa kaitan menguap dengan rasa empati kan? Bersedia semua sebab kita akan rungkai macam mana satu tindakan refleks yang nampak mudah sebenarnya mendedahkan betapa hebatnya fungsi sosial otak manusia kita. Jom kita mula. Cuba ingat balik, pernah tak tiba-tiba je anda menguap betul-betul lepas tengok orang depan anda menguap? Macam ni, cuba bayangkan anda tengah duduk dalam mesyuarat atau mungkin tengah lepak dekat ruang tamu, lepas tu tiba-tiba kawan dekat sebelah buka mulut dan menguap panjang. Tup-tup, tanpa anda sedar, mulut anda pun mula terbuka dan anda pun ikut menguap sekali. Memang tak boleh tahan. Saya cabar anda untuk tak menguap sekarang sambil kita cakap pasal benda ni. Susah kan? Reaksi ni memang sangat universal dan boleh dikatakan hampir semua orang pernah rasa. Okey, jom kita selami benda ni. Fenomena yang anda alami itu secara rasminya dipanggil sebagai menguap berjangkit atau contagious yawning. Maksud dia sangat straightforward. Kita secara tiba-tiba menguap lepas nampak orang lain menguap. Jadi, berita baik untuk anda kalau selama ni anda asyik salahkan diri sendiri sebab kononnya mudah sangat terpengaruh bila tengok orang mengantuk. Jangan risau, jangkitan menguap ni adalah satu kejadian sebenar yang sah dan memang dah didokumentasikan oleh para saintis. Anda tak mengada-ngada. Ini memang tindak balas biologi yang nyata. Kita masuk ke bahagian pertama, sistem neuron cermin otak. Para saintis dah jumpa jawapan yang jangkitan menguap ni bukan sekadar refleks otot secara rawak tau. Sebaliknya, ia berkait rapat secara langsung dengan cara otak kita berfungsi, terutamanya dalam membina hubungan sosial dan empati sesama kita. Dekat dalam otak kita, wujud satu kumpulan sel yang dipanggil neuron cermin, iaitu sel otak yang kerjanya meniru tindakan orang lain secara automatik. Anda bayangkan, sel-sel ni macam sel peniru kecil yang sangat rajin dan sentiasa perhatikan apa yang jadi dekat sekeliling anda. Bila anda tengok orang lain buat sesuatu, neuron cermin ni terus bertindak balas seolah-olah anda sendiri yang tengah buat perbuatan tu. Ia berlaku di latar belakang minda kita. Tak perlu berfikir panjang atau rancang pun. Ia berlaku 100% automatik. Dan benda ni sangat ketara dalam 3 situasi biasa yang kita selalu hadapi, yang membuktikan macam mana neuron cermin ni mengawal reaksi harian kita. Nombor 1, kita secara semula jadi akan ikut tergelak bila tengok orang lain gelak sakan, walaupun kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang kelakar. Nombor 2, kita automatik rasa sebab atau sedih bila nampak orang menangis depan kita. Dan yang ketiga, sah-sahlah kita akan menguap bila nampak orang lain menguap. Ketiga-tiga reaksi ni dikawal sepenuhnya oleh sel peniru automatik kita tadi. Inilah cara biologi kita menyelaraskan emosi kita dengan orang di sekeliling kita. Seterusnya, bahagian kedua, bukti empati dan hubungan rapat. Bila kita dah tahu yang otak kita memang direka untuk tiru emosi orang lain, timbul satu persoalan baru. Adakah kita akan tiru semua orang dengan tahap yang sama? Penemuan saintifik untuk soalan ni memang sangat menarik. Kalau kita bandingkan orang asing dengan keluarga terdekat atau kawan baik, kajian buktikan secara muktamad yang kita jauh lebih mudah dan lebih cepat terkena jangkitan menguap ni kalau orang tu ada ikatan yang rapat dengan kita. Tahap jangkitan tu tak sama langsung. Ia sebenarnya meningkat bergantung kepada sejauh mana keakraban emosi kita dengan orang tersebut. Kesimpulannya, manusia lebih mudah terkena jangkitan menguap daripada orang yang rapat dengan mereka macam keluarga dan rakan karib. Kenapa benda ni penting sangat untuk kita tahu? Sebab ia membuktikan yang menguap berjangkit ni bukan sekadar kelakuan yang menyemak bila kita tengah cuba nak fokus. Ia sebenarnya adalah satu manifestasi fizikal yang sangat cantik, satu tanda saintifik yang membuktikan wujudnya empati yang mendalam serta ikatan sosial yang kuat. Pendek kata, makin anda peduli tentang seseorang, makin harmoni sel neuron cermin anda bertindak balas dengan mereka. Ini membawa kita ke penghujung sesi penerangan kita dan saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Jadi, siapa yang selalu sangat buat anda menguap? Cuba fikir sekejap. Siapa individu dalam hidup anda, kawan baik ke, pasangan ke, atau mungkin adik-beradik anda yang paling selalu kongsi kuapan berjangkit ni dengan anda secara tak sengaja? Sekarang anda dah tahu, itu sebenarnya cara saintifik otak anda bagi tahu betapa rapatnya tahap empati antara anda berdua. Saya sangat galakkan anda kongsikan penerangan ringkas ni dekat di orang yang selalu menjangkiti anda tu. Terima kasih banyak sebab sudi fokus dan luangkan masa bersama saya hari ini. Kekal ceria, kekal berempati dan lepas ni, perhatikan betul-betul siapa yang anda jangkiti bila anda menguap.